cerita seterusnya, kalau di opening tadi scoreboard Extra Time TV9, saya dan Tabah ada bercerita tentang pasukan WOW ini yang pasukan-pasukan lain perlu memberi perhatian yang lebih kepada pasukan ini, iaitu pasukan PKNP membuat beberapa kejutan kerana berjaya mengalahkan pasukan yang orang kata sudah sinonim dalam Liga Super, yang ada nama lah, pasukan yang kuat. Contohnya berjaya mengalahkan pasukan T-Team 4-1 dan juga berjaya mengalahkan pasukan Negeri Sembilan, pasukan yang berada di Liga Perdana, pasukan yang berada di teratas, kedudukan teratas. Dan juga kalau kita nak cerita pasal pasukan PKNP ni naik juara Piala FAM pada tahun 2016, berjaya tewaskan pasukan MISC Maifa. Dan kalau kita lihat kepada pasukan ini baru saja ditubuhkan pada tahun 2015. Dan kalau kita lihat kelab yang pasukan berstatus kelab berjaya memenangi Piala Malaysia pada tahun 2002, iaitu pasukan MBPJ berjaya kalahkan Sabah dengan 3-0. Mungkin juga pasukan PKNP berjaya mengikut jejak MPBJ. Jadi saya harapkan semoga pasukan-pasukan lain kena beri perhatian, jangan pandang rendah dengan pasukan berstatus kelab ini, khususnya PKNP yang berjaya buat kejutan kepada pasukan-pasukan lain setakat inilah. Jadi all the best untuk pasukan PKNP dalam saingan Piala Malaysia. Okey,